Okey geng, so saya sekarang ada dekat Hall A1. Okey, Hall A1 ni boleh katakan aksesori, helmet, okey, intercom semua ada lah dekat sini. Alright, so jom kita masuk tengok apa yang ada dalam ni. Alright. Cantik-cantik juga design-design dia. Okay. So ini macam angkasawan punya helmet pun ada dah. Okay. Alright. Ini booth FTG. Okay. So mereka ada buat promo lah FTG hari ni. Glove, baju hujan, jaket. Okay. So dia ada intercom juga dekat sini. Alright. Daripada FTG. Okay. Okay, so ini antara jaket-jaket yang brand daripada FTG. Okay. So jaket dia memang berkualiti lah. Okay, sebab glove dia sendiri saya pakai pun memang berkualiti. Okay. So sangat-sangat berkualiti. Alright. Design dia pun boleh kata cantik kan. Cantik design dia. Okay. Nampak macam ni kan, jaket walaupun nampak biasa. Ada pack lah. Siap ada pack lagi. Kalau hampa nak beli barang-barang mereka, hampa boleh tengok dekat TikTok mereka. Alright, so mereka ada TikTok FTG, okay. Hampa search TikTok dekat FTG tu, hampa boleh dapat. Alright, hampa boleh tengok. So ni kasut mereka. Okay. Ini adalah produk-produk keluaran mereka semua. Alright. So okay, sebelah dia adalah booth ARC. Alright. So booth ARC ni, lawa lah Star Wars ni kalau mana nampak. Lawa. Okay. Lawa. Ini helmet untuk kanak-kanak bukan dewasa. Kalau tengok dari sudut corak ni macam kanak-kanak. Okay. Cantik lah kalau mana tengok. Yalah, untuk budak-budak. Okay. Memang cantik. Nampak? Cantik. Serius, cantik. Okay. Okay kan. So selain tu dekat booth sini juga ada je bermacam-macam aksesori lah. Contoh dia macam phone holder, spotlight lah. Okay. Selain tu ada jaket dekat belakang tu. Alright. Glove. Okay. Spotlight. Banyak. Okay, banyak. Ambang mata geng, ambang mata. Alright. Okay geng, so Blaze dia ada satu produk baru. Alright. So produk ni dia maklum kat saya belum lagi dilancarkan. Okay. Maybe bulan hadapan. Okay. So kamera kecil ni, harga pun tak tahu lagi berapa. Okay, kita sama-sama nanti kalau Blaze lancarkan action cam kecil ni. Okay, kecil lah. Kecil. So dia boleh cabut ni. Dia boleh cabut. Alright, macam ni. Hampa boleh letak kat dada. Memang simple. Okay, 4K. Kalau hampa nak tahu ni 4K. Okay. Alright, so 4K ni kotak dia. Okay, 4K Ultra HD. Alright, so kita nantilah Blaze lancarkan action cam ni. Okay. So Blaze ni dia terkenal dengan banyak intercom. Okay. So antara intercom yang saya pernah ada yang ni Blaze nya. Okay. So yang intercom ni V1 ni dia untuk single rider je, untuk kalau kita rider yang nak layan lagu, nak layan muzik, lagu ke apa ke, untuk Mac ke, boleh lah. Okay. Dia bukan untuk connect dengan rider-rider lain. Dia tak boleh. Just untuk kita single rider sahaja. Okay. Audio dia pada saya memang berkualiti lah. Saya pun tak sangka lah. Okay. Blaze ni dia boleh dapat audio yang best tau. Best. Saya pakai yang ni je, tapi audio dia memang best. Kita layan lagu kan, boleh dengar muzik dia sebiji geng. Okay.
So kalau hampa berminat, hampa boleh dapatkan Blaze ni, alright. So dia ada TikTok, okay. So hampa boleh search dekat TikTok, hampa boleh tengok Blaze ni. Harga berpatutan, kualiti dia memang best, mantap geng, alright. So kita nanti ni lah kamera ni, kita nanti dia lancarkan kamera ni, okay. So very nice, alright. Okay. So Tracy, alright. Tracy Yes, Tracy. Yeah, alright. Thank you. Okay, alright. From China, alright. Yeah, dia mai daripada China, okay. So dia sales untuk produk Blaze ni, okay. So alright, thank you. Alright, okay. Alright. So ini first time MY helmet apa Malaysia ya? Bukan. From China. China. Oh, MY ni apa? MY. Master U. Oh, nama dia Master U. Sebelum ni pernah masuk ah? Lain kan tak ada. Oh. Baru masuk Malaysia sini. Oh, Malaysia baru masuk sini. Tahun ni? Baru masuk 3 bulan. Oi, bau ni. Patut lah tak pernah dengar. So kalau macam kedai-kedai dia dah ada lah dekat kedai. Belum ada outlet. Oh, belum ada outlet. Kita ada itu tutup shop je. Oh, TikTok shop saja. MY helmet. Ya, sama. Oh, okey. So kalau hampa nak cari MY helmet ni, hampa tengok dekat TikTok shop. Okey. Sebab dia belum ada outlet lagi. Tapi kalau tengok, oh memang menarik juga. Color-color dia ni. Alright, menarik. Tak ada lah macam helmet yang murah-murah sangat. Design dia. Okey, kalau hampa tengok dia ada mana-mana macam tu kan. Menarik lah. Menarik. Okey kan. Assalamualaikum. Morning. So sekarang saya ada dekat Hall C. Alright. Kemarin saya ada dekat Hall A. Okey. So hari ni saya mai ke Hall C pula. So Hall C ni inilah kalau nampak dia ada Faito, Brembo, Lontes, KTM, Honda, Kawasaki, GV, banyak lah. Alright. So hari ni kita cuba tengok dekat Hall C pula apa motor-motor yang ada. Alright. Okay kan. So kalau masuk Hall C ni dia agak bising sikit lah. Alright. So saya kena cakap kuat. Saya harap suara saya hampa boleh dengar lah. Okay. So sebelah kiri saya ni adalah booth GV. Okay. Boleh dikatakan banyak kan produk-produk dia yang dah sedia ada sebelum ni lah. Okay. So ni antara box-box yang dah ada dekat pasaran lah. Alright. Saya nak tengok sideboard juga kan. Buku ada harga best-best kan. Alright. So menarik tu. Ni sideboard yang 3 biji bawah ni. Yang ujung ni macam sideboard yang saya pernah pakai. Saya nak cari yang macam ni lah sebab saya ada rack dia. Okay. So saya nak cari yang ni. Harga dia lebih kurang 400 lah. Alright. Okay. Selain tu GB sekarang helmet dia pun dah semakin canggih lah. Dah ke modern. So kalau tak silap saya latest tahun lepas dia punya pelancaran model ni kot. Ini dia dah ada cutting dah sikit lah. Kalau nampak belakang dia dah ada cutting macam ni. Alright. So dia dah up to date dah lah. Tapi lawa gen design dia. Harga dia pun taklah mahal. Okey, dalam 420 saja. Okey, boleh sangat dengar dan juga boleh pakai. So design dia dah lawa, dia dah visor dia tu dah labuh dah. Okey. Tak macam sebelum ni lah. Okey. So menarik lah design dia untuk yang latest ni. Okey. Ada lah latest tahun lepas punya pelancaran. Alright. Okay, so full face. Alright. So ni bag lah. Alright. So kalau pakai motor touring boleh lah sangat-sangat. Ada bag yang boleh gantung-gantung. Okay, saya ada sebiji sandbag macam ni lah. Sandbag macam ni tapi yang model lama.
Okey geng, so bagi rider-rider yang ada motor XADV ni, so now dia ada satu rack. Okey, kalau rack ni saya minat betul ya, sebab saya minat set box yang macam ni. Okey, ni dia bag, so dia boleh galas sandang. Dia ada tali. Okey, so kalau kita bawa kain baju dalam ni kan, kita tak payah bawa bag dah, kita jadikan yang ni sebagai bag untuk kain baju kita. So rack dia sangat-sangat simple. Kalau nampak, kalau hangpa tak mau pakai bag tu, hangpa boleh lipat masuk macam tu saja. Alright, dia ada klik dekat sini. So kalau nak turun dia, hangpa just tekan ni, hangpa tekan sini. Okey, so okey, hangpa tekan situ dia boleh turun dah. Nampak? So sangat-sangat mudah, simple lah. Kalau tanya saya memang suka macam ni sebab dia tak nampak semak. So bag ni pun memang best. Alright, dia ada padding dekat sini dengan dekat atas ni ada padding. Okey, so memang ni lah, tepi ni tak ada lah padding. Alright, so memang okey lah kalau bawa kain baju. Dia saiz 12 liter je, saiz dia tak besar lah. So kalau nak menyelit dalam town tu, insyaAllah lah tak ada masalah. Memang menarik lah. Saya senang cakap, saya minat betul ya. Nice lah. Okay, nice. So dalam dia macam ni. Dia ada tali ni. Tali ni kalau hampa nak jadikan sebagai bag, hampa just klik je masuk dekat sini. Alright, dengan sini. So boleh jadikan dia bag. Lepas selain tu dia dapat ni tau. Okey, selain tu dia dapat yang ni. Ni untuk hujan. Kalau hujan nampak boleh selong yang ni. Okey. Lepas tu dia ada kelip. So bila dia ada kelip ni, safety lah. So takkan tertanggai lah. Hampa tengah riding dalam hujan laju-laju pun takkan tertanggai lah. Okey. Okey, untuk sidebox, kita kata sidebox lah kan. Okey, bag macam ni. Dan rack ni dia belum lagi masuk dalam pasaran Malaysia lah. Alright, InsyaAllah lah. Dia kata maybe akan masuk, cuma kita tak pasti bila. Maybe lah tahun ni ke. Alright, tapi untuk model XADV saja. Okey, geng-geng touring macam saya yang lain, model-model lain, touring lain, apa kena sabar tak tahu bila. Alright. Okey geng, so sekarang saya berada dekat bus Kawasaki. Okey, so model-model yang ada sebelah sini adalah model-model yang dah pun berada dekat pasaran. Okey, seperti ZX25R, ZX4R, ZX6R. Okey, ni Ninja 1100cc. Alright, and then sebelah dia pun Kawasaki Ninja. Alright, so ini antara model-model yang dah berada dekat pasaran lah. Okey, termasuk ZX650RS. Okey, so di sebelah dia ni adalah ZX900 SE. Okey geng, so ini adalah antara model-model baru yang Kawasaki launch kemarin. Okey, alright, so di belah ni adalah Kawasaki ZX10R. Okey, kalau mata saya tengok ini memang menarik lah geng, memang menarik dengan meter dia. Alright, kita tak boleh nak buka lah time tu. Dia siap dengan damper lah. Okey, ini agak sporty lah pada saya, agak sporty. Okey, kalau pada saya kata agak sporty sebab kalau kita tengok kedudukan seat dan juga handle dia yang agak ke bawah sedikit, so dia memang sporty lah model ni. Alright, tapi garang geng, garang dekat mana geng tu, kalau hampa tengok dekat depan dia. Alright, so kalau hampa perhati betul-betul di hadapan dia, memang garang geng, garang. So dekat sebelah ni adalah ZX1100 naked. Alright, so bagi hampa yang meminat jenis yang naked, tak minat jenis fairing ni, so hampa boleh dapat ZX1100. Okay, so ini adalah panel hadapan dia. Alright, simple saja, kunci dekat sini. So sangat menarik. Alright, harga dia berapa? Geng,
harga dia 69,900. So hampa akan boleh dapat 1100 cc punya. Dan yang last sekali model adalah Z650S. Okey. So harga dia adalah 35,600. Okey. So untuk tiga model ni akan berada dekat pasaran Tam. Alright. Dah launch kemarin dan akan masuk dalam pasaran maybe bulan depan dah boleh get ready. So apa tengok. Dia agak sporty lah. Kalau tengok brother ni dia tinggi. Okey. Dia tinggi. Dia tinggi pun dah menunduk. Nampak menunduk. Agak sporty lah untuk model ZX Tank R. Okey geng. So ini adalah model KLE 500. So model ni tak masuk lagi dalam pasaran. Alright. Tak masuk lagi. Belum lagi rancang dalam pasaran. Tapi memang menarik. Bagi peminat-peminat jenis motor scram, so apa nanti kalau KLE 500 ni. Okey kan. So ini adalah model Z15 GT. Alright. So model ni dah masuk dalam Capri. Okey. Oh, garang gila lah selepas dah modify macam ni. Okey. So sekarang depan saya ni adalah Kymco 400 VS. Okey. So model ni belum lagi dilancarkan. Model ni dijangka dilancarkan dalam bulan 8 katanya. Okey. So memang menarik lah. Kalau tengok rupa bentuk dia memang cantik. Okey. Dia yang saya dapat tahu dia single cylinder. Dan yang paling menarik, kalau kau tengok dekat depan ni dia pakai double disc. Alright, double disc. Alright, kiri dan kanan. Okey. Double disc. Right. So kalau tengok rupa bentuk di hadapan dia, wah, nice, cantik. Dengan warna dia yang macam ni kan, memang cantik. So ni bentuk paparan digital dia. Kalau tengok seat dia macam ni, dia boleh buka yang ni. Yang ni saya tak pasti boleh buka atau tidak. Tapi yang ni dia boleh buka. Okey. So memang nice. Lebar dengan ada backrest lagi. Dia bagi kita keselesaan lah. So kalau sebagai rider kalau kita nak touring jauh, saya nampak keselesaan lah. Okey. So ini adalah model baru Kymco. Okey. 400 VS. Sama-sama lah hampa nanti kan. Yang mana-mana yang nak cari skuter tu boleh bersabar-sabar. Okey, tunggu Kymco 400 VS ni keluar. Okey geng. So sekarang kita ada dekat booth helmet. Okey, KYT. So design banyak lawa-lawa design dia. Macam design ni kan. Oh, nice lah. Dan design ni saya tengok, memang saya minat design. Okey. Alright, so selain tu dia ada baju hujan juga. Okey. Baju hujan pun ada. Okey, KYT. So kalau hampa nak dapatkan baju hujan boleh dapat. Buy one free one. Oh ni. Depa maklum kat saya buy one free one untuk event ni sajalah. Okey. Terbaik ke? Okey. Terbaik macam ni okey. Terbaik macam ni okey. Ayat tak masuk dalam. Okey. Okey kan. So untuk hari ni juga KYT ada buat lelong harga jadi murah gila. Alright, 199. Okey. So saya tak pasti lah saiz dia adakah limited atau macam mana. Tapi ini kira siapa cepat dia dapat lah. Design pun dah tak banyak tinggal. Tapi masih ada lagi design-design yang menarik. Macam design ni kan menarik. Design ni menarik. Okay, so sekarang booth DID. Alright. So
siapa yang biasa pakai rantai DID ni dia akan tahu lah macam mana tahap kualiti dah. Alright, especially saya pernah pakai. Ni antara saya dah pernah pakai rantai dia 428, tapi dia sangat ringan. Saya pakai dekat RS saya sampai ke hari ni. Okey, dia punya ketegangan saya berani garanti lah. Okey, sangat-sangat tahan lama. Alright, saya dah ride melebihi 2000 lebih kilometer, dia memang tak kena sikit saja. Alright, so memang sangat-sangat saya sajalah kalau hampa nak cari untuk motor-motor yang kapcai ni, hampa boleh dapatkan 428 VIX yang ni memang saya pakai. Saya berani suggest sebab saya pakai. Alright, so untuk versi saya pakai yang VR punya. So untuk versi saya pakai yang ni, model yang ni saya pakai dekat versi saya 650. Model ni saya pakai, saya berani suggest memang berbaloi yang pakai. Versi saya pakai yang ni tak ada masalah. Jauh sekali kalau nak putih, macam setengah orang kata putih-putih, tak ada. Saya berani jamin sebab saya yang pakai. Okey, bukan dapat free. Okey, saya beli. Harga dia memang agak keras, tapi kualiti dia berbaloi dengan harga yang hampa dapat tu. Hujung ada keluarkan skuter. Alright, Speed Fight 150cc. Alright, so kalau tengok dekat sini design dia, alright, sangat-sangat cantik kan, hujung bawa keluar ni. Okey, kalau saya tengok simple, so meter dia, alright, meter dia biasa saja. Okey, tapi nice, simple. Alright, so kita tengok lampu hadapan dia. Alright, so lampu hadapan dia terang geng, terang. Dia ada 3. Cantik lah, cantik design ni. Nice, warna dia pun cantik geng. Kalau nampak warna dia cantik, ada putih, lepas tu ada merah sikit. Memang cantik lah. Alright, so ni bahagian belakang dia. So okey, ni bahagian belakang dia. Kalau tengok bahagian belakang dia, lampu dia, okey, memang menarik geng, menarik pada saya. Okey, simple, ringkas. Okey, so untuk tangki dia dekat sini. Okey, so dekat sini USB port charger. Okey, right, so ni bahagian dalam dia. Okey, bahagian dalam dia ni taklah dalam. Okey, cangkat sajalah. Okey, berapa liter saya tak pasti, tapi nice lah kan. Seat dia tu kita rasa agak, nak kata keras tak, tapi sedap. Peugeot Speed Fight 150cc. Okay, harga dia murah je, tak sampai 10,000. Alright, dia ada 2 varian warna, putih plus merah dengan hijau. Ada plus putih-putih sikit dan gold. Hijau ni pun nampak cantik ke kalau hampa tengok. Okay, hijau ni pun nampak cantik juga, menarik juga. Okay, okey geng, so dekat hadapan saya ni adalah Peugeot SP400. Alright, so motor ni dah ada dekat pasaran dah. Okey, so apa yang saya dapat maklumat, okey, berkenaan Peugeot SP400 ni, okey, untuk 30 yang terawal, okey, hampa akan dapat crash bar ni daripada GV. Alright, daripada GV, and then hampa akan dapat box, okey, special edition daripada Peugeot. Nampak siap ada logo dia lagi. Okey, daripada GV juga. Okey, so untuk model ni, untuk hampa dapat aksesori dua ni, crash bar dengan box ni, untuk 30 unit yang pertama saja. Alright, so now dah 10 unit dah ada orang booking, and then tinggal 20 lagi. Hampa kena cepat. Okey, so okey, hampa nampak paparan digital dah. Nampak? Ya, dengan lampu dia berada di sekeliling. Okey, nampak? Menarik, nice. Okey, lepas tu dia jadi malap. Okey, mana okey lah, dia tak silau lah mata kita. Alright, okey, lepas tu kalau hampa nak buka tangki minyak, okey, hampa tekan dekat sini saja.
kecil tangki minyak dah, nampak? Nice. Buat kecil lah. Kalau tengok macam ni sekali imbas, macam bukan tangki minyak kan. So dekat sini, kalau hampa tengok dia ada satu tempat kalau nak simpan phone, dia ada USB port. Okay, di sini boleh lah kalau hampa nak bubuh beg-beg hampa semua, kalau perempuan hampa sangat sesuai lah. Alright. Keluasan dia kalau kita tengok normal lah, taklah seluas, tapi at least dia ada dua tempat untuk hampa boleh simpan barang. Okay, thank you bos. Alright. So kalau hampa nak simpan kunci, tang ni boleh. Just tekan macam tu lah. Ni kunci dia, hampa boleh simpan sini. Safety lah. Safety kan. Okay geng. So kalau hampa nampak ni bahagian hadapan lampu, nampak? Terang tak? Terang. Sangat terang lampu dia. Harga SP400 ni adalah 43,990 sahaja. Okey, dengan berkapasiti liter dia 13.5. Okey. Okey, selain tu dia ada keluarkan di Django Cafe Racer, nampak? 150. Harga dia 16,990. Okey. Ni spek dia lah. Okey. Dia berkapasiti tank dia 8.5 liter. Okey, so untuk model ni dia ada klasik plus Cafe Racer. Kalau mana nampak dekat sini, dia berpaksikan klasik dan juga Cafe Racer. Tapi design dia memang menarik. Saya suka yang ni. Okey, saya suka model ni. Yang saya suka tu color tu. Kalau mana nampak color dekat sana, color tu yang saya suka. Okey, so kita tunjuk yang dekat sini. Yang ni pun dah ada dekat pasaran. So bagi hampa yang berminat Cafe Racer, hampa boleh dapat. Harga dia sangat murah. Alright. So untuk buka, okey, ni saya tekan yang ni ya. So hampa nampak, ini tempat untuk hampa simpan kunci. Alright. Simple tak? Simple kan? Meter dia kita tengok sikit. Meter dia. Alright, nampak meter dia. Okey. Dia ada macam jarum tu, tapi dia dalam bentuk digital. Okey. Digital. Okey. So kita tengok bawah seat dah. So inilah bawah seat dia. Okey. Just nice. Alright. Tak ada lah terlalu dalam, tapi okey lah takkan nak bawa barang dekat dalam ni. Okey. Sini cooler dia lah. Okey. Sini cooler dia. Alright. Tapi pada saya ini antara yang menarik jugalah. Okey. Tapi saya suka yang warna yang saya tunjuk tadi. Okey. So kalau nak tengok lampu depan dia, kita tengok lampu depan dia. So kalau hampa nampak lampu depan dia terang tak? Terang. Dia pakai lampu projector kan? Projector, nampak? Terang tak? Terang kan? Terang. Okey, kita tekan kali ni. Tekan. Alright, nampak? Ni untuk minyak. Okey. So inilah tempat untuk bom minyak. Okey. Ini hampa akan dapat seat satu lagi. Kalau hampa tak mau seat, hampa boleh pakai macam ni. Kalau hampa nak pakai seat, dia akan bagi juga. Alright, so di sebelah dia pula sama macam ni, tapi beza dia yang ni klasik. Okey. So klasik. Harga dia 14,990. So berkapasiti meter minyak dia, tank dia 8.5 liter. Okey. So kalau tengok rupa bentuk di hadapan dia ni, dua biji ni macam nak sama kan, tapi ada beza. Alright. So beza dia dekat tu, dia ada atas ni. Okey. Model ni dia ada atas ni. Model ni tak ada atas ni. Okey. So depan dia sama, lampu lebih kurang sama. Design strike dia ada beza sikit. Okey, untuk dua model ni. Alright. Sini dia sama, tepi ni pun nampak macam hampir sama. Alright, hampir sama, tapi beza dia dekat sini. Strike dia. Alright. Okey, kita pula ke kanan. Tekan pula ke kanan akan buka tempat minyak. Dan pula yang ni dia akan buka tempat kita simpan kunci. Okey. Sama atau tak dengan yang tadi? Tengok. So hampir lebih kurang sama saja macam yang tadi. Alright. Okey. So coolant dia macam biasa. So ini dalam dia. So di Django
cafe racer yang ni. Okay. So ini yang saya kata, kalau saya nak beli saya akan ambil model ni lah. Sama macam model yang saya review tadi. Okey. Nampak dengan rim dia macam tu. Memang nice. Nice. Menarik. Okey, menarik. Simple. Tapi warna dia tu mahal. Warna dia mahal. Okey, warna dia mahal. So dekat depan saya ni PJ1. Alright. So PJ1. Motor ni memang saya minat. Okey. Kalau kita nak pergi kebun ke, nak buat adventure ke, memang sangat menarik. Okey, dia transmission gear dia 4 saja. Dia pakai gear ada 4 saja. Dia lebih kepada basic lah, more basic lah. Saya duduk pun saya rasa selesa. Kalau nak long distance ni saya rasa tak ada masalah. Right, macam ni. Saya nak cari juga sebiji yang macam ni untuk saya buat ride yang santai-santai. Right, so ini adalah X-Max yang baru, sama dengan T-Max tu pun yang latest punya. Okay, yang kata latest tu dia dah up to date lah. Okay, banyak benda dia dah up to date. Termasuk windshield ni dia dah up to date. Apa just pakai automatic lah, tekan-tekan dia boleh naik turun lah. So sama dengan T-Max juga. Okay, dia dah up to date. Alright. Paparan digital dia, screen pun dia dah up to date. Okay kan, dia dah ada sebelah-sebelah dah. So tak mengganggu dah. Okay, macam meter yang sebelum ni. Okay. So yang ni MBX. Alright. And sebelah tu Ego Gear. Okay, so ini book Team Sam. Okay. Yang ni saya tak nafikan lah, kualiti tayar dia memang terbaik. Saya dah pernah pakai dah. Okay. Saya dah pernah pakai. Memang tayar dia memang sangat-sangat sedap. Alright. Bukan setakat untuk long distance, bahkan untuk kita nak cornering pun sedap. Okay. So ada jual buat sale juga, murah-murah nampak. Dia bagi diskaun 50%. Okay. So siapa yang main dekat event ni dapatlah beli untuk tekak tayar baru. Okay. Okay geng, so sekarang kita dekat booth One Ride. Okay. Ni antara yang bagus juga. Okay, brand ni kalau hampa nak pakai untuk rider-rider macam jaket ni kan, memang perlu. Okay, baju hujan. Alright. So ni part sini, part bahagian back. Alright. So back. Untuk sebelah ni jaket. Alright. Jaket One Ride. Jaket dia nice lah. Dia tak tebal. Bila tak tebal ni dia tak panas. Kita pakai selesa kalau kita nak ride. Okay. Menarik sangat-sangat. Okay. Harga dia pun murah, 165 saja geng. 165 saja. Dia ada hitam. Yang ni dia ada kelabu dengan hitam. Dia ada ni satu. Ini macam Marshall tu. Ni nipis lah. Lawa pula. Yang penting dia pantul cahaya. Dia punya tulisan ni pantul cahaya. Okay, pantul cahaya. Alright. Okay geng, so sekarang saya berada di booth KTM. Okay, so KTM yang ni adalah KTM 890 SMT. Alright. So ini lebih kepada adventure. Alright. Bagi yang peminat-peminat adventure, so hampa boleh dapatkan KTM 890 SMT. Okay, yang saya test itu 790. Okay. So yang ni KTM 990 Duke. Alright, so yang ni. Okay. So ini adalah KTM 990 Duke. Okay. Yang ni pun garang ni. Lampu depan dia pun garang. Oh. Dan yang ni pula adalah KTM 1390 Super Duke R. Okay. So yang ni memang nampak garang kan. Garang betul-betul garang. Okay. So 390 SMCR. Alright. Ni kau boleh dapatkan KTM 390. Alright. SMCR. Okay. Enduro 390
390 Enduro R. Okay. So ini 390 Adventure X. So siapa-siapa yang adventure apa boleh. Okay, yang minat adventure apa boleh dapatkan yang ni. Okay. Alright. Yang sebelah tu pun sama juga. 390 Adventure R. Okay. R, yang ni X. Okay. Yang sebelah ni pula Enduro. Yang sana pula SMC R. So keempat model ni adalah bersisi 390. Okay. Okey, sekarang kita ada dekat booth Royal Enfield. Alright, so Royal Enfield. Thank you boss. Alright, Interceptor Bear 650. Lawa, memang lawa. Warna dia dah menarik minat saya. Dengan kuning dekat tanks, ada plus putih biru sikit. Lepas tu dekat situ pula ada kuning. Lepas tu plus dia punya frame body hitam. Lepas tu dekat dengan magad belakang dia tu ada warna kuning sikit. Wow. Saya minat. Okay. Maybe one day ada peluang saya boleh test ride dia. Mana tahu ada rezeki. Okay. So ini memang klasik. Rare lah. Warna dia cantik. Purple plus hitam. Oh, mencuit hati lah warna dia. Wow. Menarik. Dia ada box. Okay, dia ada box. Side box. Okay, so kalau tengok tayar dia memang klasik punya style. Ada putih sikit. Nice. Okay kan, so ini Royal Enfield Shogun. Yang ni memang lawa gila lah bang. Warna dia yang biru macam ni, ada sikit warna kuning. Okay, tulisan-tulisan kuning plus hitam. Body frame dia, full engine dia, exhaust, rim dia hitam. Alright, rim dia hitam. Memang lawa sangat-sangat design ni. Memang lawa. Okay. Menarik sangat-sangat. Okay. Okay, so meter dia simple, menarik. Saya suka lah Royal Enfield ni. Dia memang klasik. Okay, dia look like klasik. Okay. Memang kalau siapa yang nak lebih kepada more style, Royal Enfield ni boleh jadi pilihan lah. Okay. Sebab pakai ni memang berstyle lah. Sama Shogun Interceptor Bear. Okay. Memang menarik. Okay kan, so sekarang saya ada dekat booth Honda. Alright, so dekat depan saya ni adalah Honda XADV. Ni yang version 3. Okay, new facelift. Alright, so kalau tengok meter dia pun masih sama lagi macam yang version 2. Alright, cuma dia kurus sikit saja. Okay, so yang sana ADV 350. Oh tu dah masuk lama dah dalam Malaysia. Okay kan, so ini Honda CRF 250 Rally. Okay, memang menarik. Okay, alright, so meter dia biasa. Oh, dia ada tempat untuk kita mati ABS. Alright, kita boleh mati on off ABS dekat sini. So dia punya full tank dia 4.5 liter sahaja. Tak besar, tank dia kecil lah. Okay, so dia dah ada dekat pasaran. Saya tak pasti berapa harga dia. Okay, so ini adalah model-model yang dah di custom-made Vario dan juga RSX. Mereka custom buat macam motocross lah. Okay, sebab dia tukar tayar. Alright. Okay, alhamdulillah selesai sudah event Malaysia Bike Show. Alright. So setakat
yang saya boleh orang kata apa, tunjuk video, saya tunjuk dalam video lah. Okay, alright, so terima kasih kerana sudi menonton. Alright, yang kurang tu semuanya mai pada saya sendiri lah. Yang baik indah tu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so sampai kita jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum and bye bye.